Hai, nama saya Nur Syafiqah binti Nia Amran, memegang nometrik D2022110363. Hari ini saya akan membentangkan video micro teaching saya yang bertajuk Kemahiran Bercerita bagi kursus BMP 3133, Kurikulum dan Pedagogi Bahasa Melayu. Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan memulakan sesi pengajaran bersama. Okey, hari ini kita akan belajar tema 10, Bahasa Bukan Sastera Kekal. Okey, jadi kita akan belajar tentang sastera untuk masyarakat. Siapa tahu kat sini apa itu sastera? Tak tahu, cikgu. Okey, sastera itu adalah satu seni bahasa yang sangat dekat dengan jiwa masyarakat. Okey, sastera ni dia boleh membentuk jati diri manusia. Okey, boleh membentuk jati diri, boleh mengawal perilaku kita berdasarkan cerita yang kita sampaikan. Jadi sastera ni dia boleh hadir dalam bentuk cerita rakyat, boleh hadir dalam bentuk puisi, prosa moden dan sebagainya. Jadi sebelum kita memulakan sesi pengajaran, saya akan cakap dulu apa objektif yang saya nak sampaikan. Okay? Yang pertama, saya nak anda semua menghayati karya sastera melalui cerita rakyat. Okay? Kedua, memahami makna denotatif dan konotatif dalam karya sastera yang saya sampaikan nanti. Dan yang ketiga, memahami nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita tersebut. Okay. Sebelum saya memulakannya, saya akan berikan sebuah pantun dan saya nak awak teka apa agenda yang saya nak sampaikan berdasarkan pantun yang saya sampaikan. Okay. Indah bahasa dalam cerita, si tanggang anak derhaka. Sastera kekal penuh makna, ajar kita jadi manusia. Jadi awak rasa berdasarkan serangkap pantun tadi, apa agenda yang saya nak sampaikan? Cikgu, saya. Okey, awak apa? Cerita si tanggang, cikgu. Si tanggang? Awak cerita si tanggang juga, cikgu. Si tanggang? Ada awak rasa ada cerita lain? Tak ada, cikgu. Ya, betul. Kisah si tanggang. Si tanggang ni banyak pengajaran dia. Jadi kita akan menyingkap nilai dan makna di sebalik legenda si tanggang. Okey, kita akan menghayati mengenai makna denotatif dan konotatif berdasarkan cerita yang akan saya sampaikan nanti. Apa itu? Sebelum tu saya nak bagi awak faham dulu, apa itu makna denotatif? Denotatif tu maksud langsung, cikgu. Betul, maksud langsung. Maksud sebenar seperti yang terdapat dalam kamus. Kalau makna konotatif? Makna konotatif adalah makna yang tersirat, cikgu. Betul, makna tersirat yang dipengaruhi oleh emosi. Jadi, saya akan menyampaikan cerita kepada awak semua dan awak kena cari apa makna denotatif dan konotatif dalam cerita yang saya sampaikan. Okey, saya nak awak hayati apa maknanya. Saya akan cerita. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang anak yang bernama si tanggang. Si tanggang pada awalnya adalah seorang anak yang sangat baik dan sentiasa berbakti kepada ibunya. Si tanggang hidup dalam keadaan miskin, tetapi dia mempunyai cita-cita yang tinggi. Kalau awak jadi seorang penggil ataupun seorang setanggang, apa? Saya nak jadi nakoda, cikgu. Awak nak jadi nama saya nak jadi orang kaya, cikgu. Nak jadi orang kaya. Begitu juga dengan si tanggang. Dia mempunyai impian yang besar. Pada suatu hari, datanglah sebuah kapal mewah di pelabuhan berdekatan dengan rumah si tanggang. Si tanggang pun pergi bersama-sama kapal tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya dia pun menjadi seorang yang kaya. Seorang yang kaya. Seorang hebat. Seorang yang hebat. Seorang yang perkasa. Seorang yang segala, cikgu. Seorang yang segala. Betul. Dia menjadi seorang nahoda. Selepas dilambat berita mengenai kekayaan si tanggang, ibunya pun datang menemuinya. Awak rasa apa harapan ibunya waktu itu? Ibunya ingin diiktiraf di hadapan kawan-kawan si tanggang. Betul. Awak? Saya rasa jawapan dia adalah untuk dikenali, supaya ibu dia dikenali oleh si tanggang. Ya, sebagai seorang ibu mestilah kita berharap agar anak kita mengenali kita, mengingati jasa kita, menghargai kita. Tapi awak rasa apa yang si tanggang buat pada ketika itu? Saya, cikgu. Apa? Dia hina ibu dia, cikgu. Ya.
Si Tanggang mempermalukan ibu dia di hadapan kawan-kawan yang lain. Betul. Si Tanggang malu mengakui ibunya. Dan akhirnya, ibunya pun berasa sedih, hampa dengan sikap si Tanggang. Dan awak rasa apa sebagai seorang ibu dia akan buat bila anaknya memperlakukannya seperti itu? Dia akan sedih, dia akan menangis. Dia sedih, dia menangis dan akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya laut pun bergelora, awan bertukar menjadi gelap. Pentil sabar menyambar dan akhirnya Tanggang pun berubah menjadi Batu. Kayu! batu atau kayu. Batu, cikgu. Betul. Akhirnya Tanggang pun berubah menjadi batu. Begitulah kisah si Tanggang yang sangat menyayat hati. Dia berubah menjadi batu kerana dia tidak mahu mengakui ibunya yang banyak berkorban kepadanya. Yang sanggup melahirkannya, membesarkannya. Tapi itulah balasan si Tanggang terhadapnya. Maka tidak hairanlah kalau sekiranya si Tanggang berubah menjadi batu. Okey? Awak semua faham tak apa yang saya sampaikan tadi? Faham, cikgu. Betul ke? Faham. Bagus kalau awak semua faham. Jadi, untuk memastikan awak betul-betul faham, saya akan buat aktiviti. Wow. Aktiviti ini, jom hayati watak. Tadi saya pun dah bercerita panjang lebar, dah nampak, awak dah nampak tak? Watak si Tanggang ni macam mana? Watak ibunya pula bagaimana? Jadi saya nak awak berdua bersama-sama menghayati watak tersebut. Okey? Jadi awak pilih nak sahun yang mana? Dan ini akan menentukan karakter dan peranan awak. Saya nak ajak awak untuk bersama-sama dalam cerita saya tadi. Okay, saya nak awak lakonkan watak tersebut. Okey? Si Tanggang ambil prop masing-masing. Ibu ambil ibu punya prop. Wow. Okey. Saya hanya bagi awak masa 2 minit untuk peragakan watak berdasarkan cerita yang saya sampaikan tadi. Awak dah hayati kan? Dah awak faham. Okey, awak dah hayati, awak dah faham. Jadi saya nak tengok sejauh manakah tahap kefahaman awak berdasarkan cerita yang saya sampaikan tadi. Okey? 1, 2, 3. Hei Tanggang, aku adalah ibumu. Aku yang melahirkanmu, Tanggang. Aku ibumu. Aku bila aku, Tanggang. Kau siapa? Aku tidak mengenali kau. Kau bukan ibuku. Aku tak ada ibu sehina kau. Baik kau berambus dari sini. Aku jaga kau dari kecil, Tanggang. Aku besarkan kau. Aku hidup dengan kau dari kecil. Tapi bila besar kau lupakan aku, Tanggang. Kau berambus. Sebelum aku pukul kau di sini. Baik kau pergi. Aku sumpah kau jadi batu. Wah, hebatnya anak-anak murid saya. Nampaknya awak betul-betul menghayati peran yang saya berikan kepada awak itu tadi. Jadi, saya nak awak nyatakan apa nilai dan pengajaran yang awak dapat dalam kisah si Cikgu, ini letak mana? Okey. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Apa nilai dan pengajaran yang awak dapat dalam kisah si Tanggang itu? Saya. Cikgu. Okey, awak. Hormat pada ibu bapa, cikgu. Tidak lupa asal usul, cikgu. Betul. Kasih sayang terhadap anak, cikgu. Betul. Kasih sayang terhadap ibu bapa kita, cikgu. Betul. Macam yang saya dah paparkan, kita sebagai seorang ibu, mesti kita akan sayang kepada anak kita. Betul. Kita pula sebagai anak mesti hormat dan taat kepada ibu bapa kita. Jangan jadi seperti si Tanggang, dia tidak tahu mengenang jasa. Dan akhirnya, dia mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran yang kita dapat dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai seorang anak, kita mestilah menghormati ibu kita. Kerana dialah orang yang banyak berjasa kepada kita, yang berkorban kepada kita. Jadi, kita ni sebagai anak kena berbudi bahasa, kena jaga percakapan kita dengan ibu bapa kita. Dan jangan jadi seperti Tanggang. Okey, terima kasih. Sama-sama, cikgu. Awak semua dah faham ke? Faham. Okey.